Apa pendapat anda tentang Faiz Zaid? Faiz Zaid dari AJKT. Okey, cakap pasal Faiz. Faiz Zaid. Faiz Zaid kan? Faiz yang saya kenal, dia seorang yang baik, dia suka membantu orang. Dia tak lokek lah kalau kita minta bantuan kat dia kan. Lepas tu dia sangat berkepimpinan. Kalau tengok daripada luaran pun nampak lah dia macam ada sifat-sifat kepimpinan daripada dia. Dia ni taklah sedia sangat, tapi kalau dia buat kerja, dia memang committed gila. Lepas tu dia memang akan pastikan kerja tu perfect lah. Faiz saya tak kenal sangat Faiz, tapi dia dari Shalun ni makin kenal pula. Baru saya tahu macam mana perangai dia kan, sifat dia, visi-misi dia. Saya rasa kalau kita beri peluang pun, kita akan lebih kenal lah siapa Faiz yang sebenarnya. Sebenarnya saya bekerjasama dengan Faiz sebagai AJK tugas-tugas khas dalam dinner bash tahun lepas. Dapat tengok gerak kerja yang Faiz dia sangat sistematik dalam gerak kerja, dan menyiapkan kerja dalam masa yang ditetapkan, menyiapkan kerja dengan hasil yang menarik, memuaskan, dan dia juga mengamalkan konsep musyawarah sebelum menetapkan sesuatu keputusan. Itu dia juga bertanya pendapat AJK akhawat sebelum membuat keputusan. Itu saja. Kalau tengok dalam kelas dulu, sebabnya satu kelas dia macam waktu pembentangan kan, nampak lah dia punya isi yang dia bagi tu macam bernas, dan nampak kepimpinan dia kan. Lepas tu kalau tengok dia punya segi luarannya, dia macam nampak friendly, dan jenis yang boleh terima pendapat orang lain. So macam adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang boleh yang kita nak kan. Nampak dia macam berkepimpinan, berdiplomasi, berkeyakinan, macam tu lah. Lepas tu lagi pun dia dah pernah jadi KU Semak Labu kan. So mesti ada macam-macam pengalaman untuk mengendalikan macam-macam benda. So macam bagus lah. InsyaAllah ada ciri-ciri kepimpinan tu sebab dia pun bekas pelajar, bekas KU Ketua Umum Semak Labu tu. Ketua Umum Semak Labu. Dan kalau kita tengok pemakaian dia pun kemas. Kiranya dia ada ciri-ciri orang yang kira orang pandang boleh terasa terasa kewibawaannya. Harapan saya sekiranya Faiz Zaid menjadi AJKT, semoga dia dapat mencapai matlamat dia yang diucapkan sebagai manifesto dia, iaitu menuju ke arah Mardatillah, insyaAllah. Dan harapan semoga kalau dia terpilih sebagai calon AJK, sebagai AJKT, mampu melakukan transformasi ke arah yang perubatan ke arah yang lebih baik dengan membawa Mardatillah, motonya ke arah Mardatillah. InsyaAllah kalau dengan adanya dia dalam perubatan, akan lebih perubatan akan mendapat dia akan memberikan satu ancaman paradigma lah untuk perubatan, supaya perubatan lebih maju pada masa akan datang, insyaAllah. Dia kalau tak jadi JKT pun dia memang buat kerja, tapi harapan saya semoga dia dapat tempat lah dalam perubatan ni. Sebab mana macam dia package dah ada, cuma tempat dia supaya dia lebih dapat improve diri dia untuk lebih bekerja untuk masyarakat lah, maksud saya perubatan. Jadi saya rasa apa yang dibawa tu sesuai dengan perubatan, sesuai dengan kita semua sebagai ahli yang proaktif dan inginkan persatuan pun persatuan yang aktif lah. Saya rasa kalau kita mulakan dengan memilih pemimpin yang bagus, kita akan dapat persatuan yang bagus dan kita pun akan jadi bagus lah nanti. Lepas tu harapan kalau dia dapat jadi AJKT, harap dia dapat bawa perubahan lah pada perubatan, dan ingatlah supaya kalau jadi AJKT nanti jangan lupa study juga. Kalau saudara Faiz menang jadi AJKT perwakilan perubatan, InsyaAllah saya harap saudara Faiz dapat memikul tanggungjawab sebagai seorang JKT dengan baik dan bawa perubatan, persatuan perubatan sendiri ke peringkat yang lebih tinggi. Kiranya anda yakin dengan beliau? InsyaAllah. Inilah Faiz. Last sekali, sokonlah Faiz, cayak. Tu apa lagi? Undilah Faiz. Di okey kan nak undi Faris? Faris. Undi Faris. Kat nanti kat.